Okay guys, time ni aku on the way pergi klinik Dr. Wong dengan Atika. Kita orang gerak daripada KL pukul 7.30 pagi. Hujan memang sangat lebat all the way kita orang daripada KL sampai ke Melaka. And aku punya appointment pukul 9.30 pagi. So macam agak crucial lah kat situ. Crucial kau. Sebab kita orang nak sampai on time. Tapi Allah je yang ada time tu kan. So kita berserah lah sampai on time ke tak on time ke. As long sampai dengan selamat. Sebab hujan memang lebat nak mampus guys. Okay, now aku tengah register aku sampai pukul 10. Walaupun pukul 10 registration, still ada slot untuk aku punya slot pukul 9.30. Klinik ni memang ramai gila ramai walaupun hujan lebat, ramai gila. Especially Chinese memang ramai datang klinik ni. And aku punya waiting tunggu tu dalam 45 minit jugalah untuk sampai turn aku. Okay, ni cara method doktor ni buat untuk nak test allergy aku. Setiap test tube tu ada antigen and chemicals yang doktor tu akan letak kat tangan kau, and sebelah tangan lagi tu dia akan react based on test tube yang kau pegang. Contohnya kalau dalam test tube tu ada antigen atau chemical yang allergic dengan kau, badan kau, tangan aku yang sebelah kanan tu dia akan rasa sakit. Tapi kalau tak ada allergic, dia tak akan rasa sakit lah. So ni cara doktor ni nak tengok, nak check kau punya allergic ni ke apa. So kau tahu apa aku punya allergic? Nanti hujung video nanti kau akan tahu aku ni allergic apa. Banyak tu test tube dia, banyak aku test allergic tu. Laki hanya satu je allergic aku. Tengoklah nanti. Ni bilik yang nak buat buka tudung apa semualah, tapi aku tak record. Dah settle ni, nak bayar. Tengoklah harga dia. Aku reda demi kesihatan. Okay. So alhamdulillah selesai jumpa dengan doktor. And guess what? Lepas semua test yang kita dah go through, rupanya aku allergic dengan rubber. Rubber is my allergic. Jadi doktor dah bagi ubat untuk kurangkan allergic. So I harap ubat tu membantu, insyaAllah. So follow up bila? Follow up lagi 3 bulan. Cuba teka berapa harga untuk appointment kali ni. Total dia 500. Tosnya 540, tapi dia bagi diskaun. So tinggal dia bagi 480. 480 demi kesihatan. Kita tengok balik. Okay guys, sekarang kita lunch dekat Gerobok Salai. Cheese. white chocolate. Oh, white chocolate. Selamat datang ke Gerobok Salai. Lagi. Ramai. Wow. Meja 37. Dah improve a difference. Makanan memang banyak dan meriah guys. Harga pun agak meriah lah kalau ikutkan tengok tu. Tapi okey lah bagi aku sebab harga dia still lagi affordable. Sampai je KL, singgah Bangi makan cendol dan laksa Umar, bagi aku so-so je. Itu je untuk trip kali ni. Bye-bye.